Ini saya nak sebut juga. Pasal apabila timbul isu di dalam sehari dua di Perlis ni tentang sumpah bai'ah yang menceraikan isteri. Sedangkan dalam politik Nabi nak mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Kamu berpolitik, kamu mempertaruhkan isteri. Maknanya kalau keluar parti ataupun khianat tu ni tertalak. Tertalak. Walaupun kita dalam fatwa Perlis, kita ada tidak tertalak jika sekiranya dia tidak bermaksud talak. Dia hanya bermaksud menyatakan dia tak akan lakukan hal itu. Seperti mana yang menjadi fatwa sebahagian para ulama, dan boleh baca rujukan fatwa Perlis dalam hal ini. Tapi bagaimana Nabi kata wasilul arham? Ini adalah foundation bagi pembinaan masyarakat. Tiba-tiba kita jadikan, belum lagi nak memerintah, kita pertaruhkan isteri kita. Ini satu yang serius. Saya mohon maaf kepada teman-teman daripada parti tertentu. Tapi ini sesuatu yang tidak wajar. Memalukan. Nak menegakkan negara yang so-called yang nak dinamakan Islamik, tiba-tiba meruntuhkan satu unik penting dalam masyarakat. Keluarga itu sendiri. Bukan talak satu, talak dua, talak tiga. Walaupun isu talak tiga ni khilaf kalau buka. Tapi tak apa. Di atas pandangan majoriti yang memakai talak tiga jatuh tiga. Kalau itu dipakai oleh sebahagian mereka, bagaimana? Patutnya politik bukan. Nabi wasilul arham. Menguatkan hubungan kekeluargaan. Kalau tertalak, tidak akan berpecah anak pinak. Runtuh keluarga. Awak nak tegakkan negara Islam yang awak namakan politik Islam. Awak runtuhkan keluarga. Munasabah. Kemudian Nabi kata, wasallu bin laili wa nasun niyam. Salat malam dan ketika orang tidur. Maksudnya spiritual element. Pemimpin, orang-orang rakyat yang mempunyai hubungan yang sentiasa zikrullah, mengingati Allah, akan menjadikan yang solat, yang ingat Allah. Solat malam menandakan kejujuran. Kalau awak boleh bersendirian dengan Allah pada tengah malam, artinya awak jujur. Mudah-mudahan awak jujur juga dengan urusan yang lain. Kalau itu kata Nabi, tadkhulul jannata bi salam, kamu masuk surga. Itu politik Nabi. Ucapan yang pertama. Berbeda dengan kita yang kadang-kadang namanya politik so-called Islamik. Yang sekarang ni ramai orang pakai baju yang sama. Semua orang kata dia ke arah Islamik. Tapi tidak memenuhi maqasid, tujuan yang nak akhirnya ambil. Tak ada beza dengan yang kata sekular dan sebagainya. Tidak ada beza. Kadang-kadang yang tak sebut Islam